saya nak kongsikan dengan anda satu kesilapan yang selalu parents lakukan semasa kelas online berjalan sehingga menyebabkan kelas tu tak dapat result positif. Kesilapan itu adalah apabila parents membuatkan aktiviti untuk anak. Contohnya, salah satu aktiviti wajib dalam kelas online kami adalah membuat simbol dengan plastisin. Dalam aktiviti ini, anak perlu menguli doh plastisin dan membentuk simbol tersebut berdasarkan acuan yang telah kami sediakan. Bagaimanapun, ada parents yang rasa tak sabar menunggu anak mengambil masa terlalu lama untuk menguli doh membuat simbol plastisin tersebut, lalu parents itu yang ambil plastisin dan menguli doh menjadikan simbol itu. Kalau parents yang uli doh, parents yang buat simbol, siapa yang tengah belajar sekarang ni? Setiap aktiviti yang kami lakukan dalam kelas adalah berdasarkan sains neurologi dan juga psikologi untuk membantu membina litar membaca dalam otak anak. So parents, next time kalau anda rasa macam tak sabar aja melihat anak mengambil masa yang lama untuk menguli doh, membuat simbol, istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sambil senyum. Ingat, ini adalah aktiviti yang penting untuk membina litar membaca dalam otak anak anda. Follow untuk lebih banyak tips dan triks untuk seni ajar baca.